Okey. Apa yang kita perlu lakukan adalah, pertama kita pergi ke Google. Okey, kita layari google.com dan type perkataan ini. Site, nota bertindih, dan masukkan alamat web ataupun blog yang kita ingin dapatkan maklumat melaluinya. Sebagai contoh, saya memasukkan URL laman blog saya sendiri, iaitu di zamrimuhammad.com/blog. Jarakkan, dan apakah kata kunci atau perkataan yang boleh membawa kepada maklumat-maklumat tertentu daripada blog ini sahaja. Sebagai contoh, saya ingin mencari apa sahaja informasi mengenai perniagaan hanya daripada blog ini sahaja. Jadi kita tulis perkataan ini, perniagaan, dan klik Google Search. Apa yang anda dapat lihat sekarang adalah hasil carian yang terdiri daripada 1310 carian untuk perkataan perniagaan hanya datang daripada zamrimuhammad.com/blog. Okey, kita lihat daripada hasil carian yang pertama, zamrimuhammad.com. Hasil carian yang kedua, masih lagi zamrimuhammad.com/blog. Hasil carian yang ketiga, masih lagi zamrimuhammad.com/blog. Dan juga kita lihat hasil carian di laman ke-10 hingga hasil carian yang terakhir pada halaman ke-10 tetap menyenaraikan zamrimuhammad.com/blog. Jadi ini akan memudahkan pencarian maklumat tuan-tuan dan puan-puan bagi tujuan penulisan di artikel, majalah ataupun akhbar, ataupun untuk mencari fakta ataupun informasi untuk dimuatkan di dalam buku. Jadi pada hari ini, apa yang saya dedahkan adalah kaedah menggunakan site, merujuk pada laman web dan blog tertentu.